Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan para sahabat bahawa sebaik-baik manusia yang hidup di atas muka bumi ini adalah mereka yang memberikan manfaat kepada orang lain. Perkara ini disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud sebaik-baik manusia itu adalah mereka yang paling baik memberi manfaat. Sebaik-baik manusia itu adalah mereka yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Hadis riwayat Imam Ibn Hibban. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengkhabarkan kepada kita semua akan suatu berita gembira kepada umatnya, yaitu hanya dengan berbuat kebaikan dan menyempurnakan hajat saudara kita yang lain, maka kita akan menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita sedari, ini merupakan tawaran yang sangat istimewa bagi orang yang beriman. Jadi hamba Allah yang paling dicintainya adalah merupakan satu kedudukan yang sangat tinggi, kerana kecintaan Allah Subhanahu wa taala sangat bernilai, melebihi dunia dan segala isi-isinya. Memberi manfaat kepada orang lain tidak hanya terbatas kepada sesuatu yang berbentuk kebendaan semata-mata, kerana ia adalah merupakan pengertian yang sangat luas. Perlu diingatkan bahawa keperluan yang dihajatkan oleh seseorang itu tidak sama dengan keperluan yang dimahukan oleh orang lain. Maka untuk menjadi seseorang yang bermanfaat kepada orang lain, tidak perlu menunggu sehingga memiliki harta yang banyak. Kita juga tidak perlu menunggu sehingga menduduki jawatan yang tinggi. Apa yang penting adalah keazaman yang kita miliki untuk memberi manfaat yang terbaik kepada orang lain dan bersedia untuk memberikan pertolongan kepada mereka yang memerlukan. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kita bahawa orang yang menginginkan kebaikan terhadap orang lain, maka dia akan dicintai dan dikasihi. Mereka ini bukan hanya akan dikasihi oleh penduduk di bumi, malah orang yang dikasihi di bumi akan turut dikasihi penduduk di langit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bermaksud, sesungguhnya apabila Allah mencintai seseorang, lalu Allah akan menyeru Jibril dan berfirman, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintai orang tersebut. Lalu Jibril menyeru kepada penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka penduduk langit pun mencintai orang tersebut. Lalu penduduk di bumi pun akan turut memberi penerimaan terhadap orang yang dicintai itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Agama Islam meletakkan keikhlasan sebagai syarat utama untuk sesuatu amalan itu diterima. Sesuatu amal kebaikan yang tidak disertai dengan sifat ikhlas akan menyebabkan amalan tersebut ditolak dan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sering melihat ramai orang melakukan kebaikan ataupun membantu orang lain di media sosial. Perbuatan tersebut dikongsikan kepada umum supaya dapat menjadi teladan kepada orang lain. Akan tetapi asas utama yang perlu kita pastikan adalah menjaga hati supaya bersifat ikhlas dan menjauhi perasaan sombong dan riya. Jangan sesekali kita kotorkan kebaikan yang kita lakukan dengan perasaan riya dan suka mendengar pujian daripada orang lain terhadap diri kita. Ini kerana semua sifat tersebut akan memakan diri kita sendiri. Ia akan merosakkan hati dan menyebabkan kita jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kita semua
tentang sebuah lembah di dalam neraka Jahannam yang dinamakan dengan Jubbil Huzn, yang bermaksud lembah kesedihan. Lembah ini disediakan untuk mereka yang tidak ikhlas dalam amalannya. Ia adalah sebuah lembah yang berada di dalam neraka Jahannam, dan kerana kedahsyatannya itu telah menyebabkan neraka Jahannam sendiri pun meminta perlindungan daripada Allah pada setiap hari sebanyak 100 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bermaksud, mohonlah perlindungan kepada Allah daripada Jubbil Huzn. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu Jubbil Huzn? Baginda menjawab, ia adalah sebuah lembah di dalam neraka Jahannam, yang mana neraka itu sendiri memohon perlindungan daripadanya sebanyak 100 kali pada setiap hari. Kami bertanya lagi, wahai Rasulullah, siapakah yang akan memasukinya? Baginda menjawab, para qari, yaitu pembaca Al-Quran yang berpura-pura dengan amalan mereka, yaitu riya. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sebagai kesimpulan bagi berakhir khutbah pada kali ini, khatib ingin mengajak kita semua sekalian untuk sama-sama kita memperbanyakkan amalan dan perbuatan yang memberikan manfaat kepada orang lain. Sesungguhnya setiap kebaikan yang memberi manfaat kepada orang lain itu akhirnya nanti akan kembali kebaikannya kepada diri kita sendiri. Tidak ada penyesalan dalam kehidupan orang yang suka memberi bantuan dan pertolongan kepada manusia lain. Selain itu juga, didiklah diri kita dengan sifat ikhlas dalam setiap perbuatan. Apa gunanya dilihat hebat pada mata pandangan manusia, akan tetapi di akhirat kelak akan mendapat siksa yang dahsyat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir sekiranya tidak mendapat pujian daripada lidah manusia, kerana pandangan Allah itu lebih utama. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Zalzalah ayat 7 hingga 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, maka sesiapa melakukan kebaikan seberat zarah nescaya akan dilihatnya, iaitu dalam suratan amalannya, dan sesiapa yang melakukan kejahatan seberat zarah nescaya akan dilihatnya, iaitu dalam suratan amalannya.